Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Wan Rawi Hazika binti Wan Zakaria, nombor matrik 075971. Jadi insyaAllah dalam video ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk kami, iaitu berkaitan dengan komunikasi dakwah menurut Al-Quran dan Sunnah. Okey, dalam usaha kita menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh lapisan masyarakat ni, komunikasi ni memainkan peranan yang sangat-sangat penting. Ia bukannya sekadar menjadi alat penyampaian, tapi juga menjadi medium utama dalam dakwah kepada masyarakat, menjadi medium utama dalam dakwah sendiri. Okey, jadi Islam bukan hanya menekankan apa yang ingin disampaikan, tapi Islam juga menekankan bagaimana cara penyampaian dakwah tersebut. Jadi Al-Quran dan Sunnah telah menetapkan garis panduan kepada kita dengan prinsip-prinsip komunikasi yang berkesan dan berhikmahlah, sebagaimana yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW dalam perjalanan dakwah baginda. Okay, dapat kita lihat di sini bahawa terdapat perbezaan antara dakwah biasa, komunikasi biasa dan komunikasi dakwah. Okey, kedua-dua ni hampir sama, tapi terdapat perbezaan pada tujuan yang ingin dicapai. Okey, tujuan komunikasi biasa ialah supaya orang yang mendengar, iaitu mad'u, memahami dan bertindak balas terhadap mesej yang disampaikan oleh penyampai, iaitu da'i lah. Jadi harapannya agar orang itu akan berubah sikap ataupun berubah tingkah lakunya seperti mana yang diinginkan oleh penyampai. Tapi bagi komunikasi dakwah pula, ia adalah bertujuan untuk mengubah dan membentuk sikap ataupun tingkah laku mad'u supaya selaras dengan ajaran Al-Quran dan hadis, bukan sekadar memenuhi kehendak penyampai. Seterusnya, kajian yang kami lakukan ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti prinsip komunikasi dakwah dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, memahami asas komunikasi Islam dalam menyampaikan mesej kepada masyarakat. Seterusnya, untuk menyedarkan bahawa keberkesanan dakwah bergantung kepada isi dan juga cara penyampaian. Dan yang terakhir adalah mengambil contoh daripada komunikasi Rasulullah SAW sebagai panduan dakwah pada masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Natasha binti Razali, nombor matrik 076135. Saya akan membentangkan apa itu definisi bagi dakwah, Al-Quran dan juga hadis. Dakwah dari segi bahasa diambil daripada kalimah da'a, yada'u dan juga da'watan, yang membawa maksud menyeru, memanggil dan juga mengajak. Kalimah dakwah ini disebut berulang kali di dalam Al-Quran, iaitu sebanyak 211 kali. Hal ini membuktikan bahawa Allah turut mementingkan kalimah ini di dalam kalamnya, yang menunjukkan betapa pentingnya dakwah terhadap masyarakat di sekeliling kita. Seterusnya, makna lain diambil daripada tokoh-tokoh dakwah seperti Dr. Yusuf Al-Qardawi, yang mendefinisikan dakwah itu sebagai usaha untuk mengajak ataupun membawa orang lain kepada agama Islam supaya mereka ini mengikut suruhan Allah, memberi hak kepada orang lain yang ditentukan hak-haknya, menyeru kebaikan dan mencegah segala kemungkaran, serta berjihad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tokoh yang kedua merupakan Dr. Rauf Salabi, iaitu dakwah Islamiah merupakan gerakan yang membawa masyarakat daripada keadaan kekufuran kepada keadaan keimanan, daripada kegelapan kepada cahaya keimanan, serta daripada sempit kepada lapang, iaitu merujuk kepada dunia dan juga akhirat. Seterusnya, Allah ada berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 186 yang bermaksud, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku berada dekat dengan mereka. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Seterusnya, makna dari segi istilah iaitu membawa dua makna. Pertama, mengajak kepada ma'ruf iaitu kebaikan, dan melarang kepada mungkar iaitu mengingkari perintah Allah. Hal ini supaya meraih kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Makna yang kedua, untuk menyelamatkan manusia daripada kesesatan serta memberi peringatan terhadap azab Allah yang bakal menimpa mereka. Seterusnya, definisi Al-Quran. Definisi Al-Quran diambil daripada kalimah qara'a, yaqra'u Qur'anan, yang membawa maksud
sesuatu yang dibaca ataupun bacaan. Dari segi istilah pula adalah kalamullah yang diturunkan kepada baginda Nabi SAW melalui Jibril secara mutawatir, iaitu berperingkat. Al-Quran merupakan mukjizat yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, iaitu sesuatu yang diberikan kepada hamba-hambanya yang terpilih dan keluar daripada fitrah seorang manusia. Seterusnya, definisi hadis. Hadis dari segi bahasa adalah perkataan dan juga percakapan. Manakala dari sudut istilah pula, segala yang disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tidak kira sama ada percakapan, perbuatan ataupun takrir baginda. Di samping itu, terdapat juga beberapa konsep komunikasi berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Pertama, berkomunikasi dengan hikmah dan nasihat yang baik. Kedua, jelas dan mudah difahami. Tiga, mengelakkan daripada menggunakan perkataan yang buruk seperti kejian dan juga cacian. Seterusnya, antara kepentingan bagi mengambil sumber berdasarkan pandangan Al-Quran dan juga hadis dan berkomunikasi dengan orang lain. Antaranya bagi menjamin kesahihan serta dan juga maklumat yang disampaikan itu. Kerana para da'i perlulah meneliti dan juga menyelidiki sesuatu hadis itu terlebih dahulu, kerana pada zaman kini dan hatta pada zaman dahulu pun telah wujud hadis-hadis palsu yang tidak dapat ditapis sepenuhnya. Maka para da'i perlulah memilih hadis daripada sumber ataupun hadis yang sahih, iaitu salah satunya adalah hadis sahih Bukhari dan juga sahih Muslim. Kedua, apabila kita menyandar perkataan kita kepada Al-Quran dan juga hadis, ia telah menjadikan kita sebagai da'i yang mencontohi sifat Rasulullah SAW yang menyeru mad'unya sendiri dalam meneliti Al-Quran dan juga hadis dalam dakwah baginda. Kemudian, terdapat juga beberapa cabaran dalam dakwah yang berdasarkan dengan kisah-kisah para Nabi terdahulu berdasarkan Al-Quran dan juga hadis, iaitu kisah yang memerlukan kepada jati diri yang utuh supaya tidak mudah berputus asa atas ujian yang Allah berikan dalam menyampaikan dakwah kepada mad'u yang pelbagai latar belakangnya dan situasi keadaan mereka. Sebagai contoh, kisah Nabi Ibrahim AS, di mana ayah baginda sendiri yang menyembah berhala dan menjadi seorang ahli pengukir berhala. Maka Allah telah mengutuskan bahawa baginda Nabi untuk berdakwah kepada ayahnya sendiri. Dalam kisah dakwah baginda dapat dilihat baginda seorang yang sangat penyabar, kerana dapat beberapa peristiwa yang menyebabkan baginda dibenci, dikeji dan dikutuk di belakang baginda. Oleh itu, para pendakwah perlulah berjiwa kental dalam melaksanakan dakwah terhadap pelbagai kategori mad'u mereka. Nama saya Maria Sakifah binti Rosli, nombor matrik 076032. Seterusnya, saya akan membahaskan tentang komunikasi dakwah mengikut pandangan Al-Quran. Tapi yang pertama adalah jenis-jenis komunikasi yang disebut di dalam Al-Quran. Jenis komunikasi yang pertama adalah komunikasi intrapersonal, iaitu secara berfikir. Di dalam surah Al-Rasiyah ayat 17 hingga 20. Ayat ini menunjukkan tentang seseorang itu perlu berfikir sebelum menyatakan satu fakta ataupun sebelum menghuraikan satu penjelasan agar fakta yang disampaikan itu tidak salah dari segi logikanya. Jenis komunikasi yang kedua adalah komunikasi interpersonal, iaitu secara pembualan. Di dalam surah Luqman ayat 13 menunjukkan seorang bapa iaitu Luqman menasihati ataupun memesan kepada anaknya dengan menggunakan perkataan yang lembut dan baik, iaitu ya bunayya. Itu adalah satu jenis komunikasi yang digunakan dan disebut di dalam Al-Quran. Jenis komunikasi yang ketiga adalah komunikasi secara perkumpulan, iaitu satu kumpulan ataupun satu kelompok mengadakan satu perbicaraan ataupun mesyuarat untuk mencapai satu hajat ataupun satu kata sepakat untuk mengeluarkan satu fakta, dan ia dipanggil satu komunikasi. Jenis komunikasi yang ketiga adalah komunikasi antara budaya. Di dalam Al-Quran, surah Nuh ayat 8 hingga 10. Dalam ayat ini menceritakan bagaimana Nabi Nuh berdakwah secara terang-terangan dengan suara yang kuat. Ini adalah satu bentuk komunikasi antara budaya kerana ia melibatkan pertukaran nilai, kepercayaan dan adat antara Nabi Nuh dan masyarakatnya. Melalui komunikasi ini, perubahan budaya dan kepercayaan boleh berlaku dalam masyarakat. Itu adalah satu komunikasi yang berlaku di dalam dakwah. Jenis komunikasi yang terakhir adalah komunikasi massa ataupun media. Jenis komunikasi ini pada zaman sekarang ia melibatkan dari segi televisyen, buku, media sosial, radio dan sebagainya. Komunikasi ini sangat efektif untuk digunakan pada masa kini kerana masyarakat pada masa kini banyak menggunakan media massa untuk memperoleh maklumat-maklumat semasa.
Oleh itu, para da'i boleh menyampaikan dakwahnya melalui media massa untuk mengikut keadaan zaman. Seterusnya, topik yang kedua adalah etika komunikasi. Di dalam Al-Quran juga ada membahaskan tentang etika-etika untuk kita berkomunikasi dengan masyarakat. Yang pertama adalah berkata benar dan baik. Yang kedua, menghindari perdebatan yang sia-sia. Yang ketiga, menyesuaikan komunikasi mengikut konteks semasa. Dan yang terakhir adalah tidak berlebihan dalam memuji. Keempat-empat etika ini sangat ditegaskan dalam Al-Quran ketika berkomunikasi dengan para madu'u. Topik yang terakhir dalam perbahasan saya adalah metod komunikasi. Terdapat 3 metod komunikasi para da'i kepada madu'unya. Yang pertama, berkomunikasi secara hikmah, iaitu dengan kebijaksanaan. Dan yang kedua, berkomunikasi secara mawa'izatul hasanah, iaitu nasihat yang baik. Dan yang ketiga adalah perbicaraan yang baik, iaitu kita berhujah secara sopan dan membina satu fakta yang betul dan tepat. Seterusnya, komunikasi dakwah menurut pandangan hadis merupakan aspek yang paling penting dalam menyampaikan mesej Islam, kerana hadis ini merupakan sumber yang sahih dan boleh dipercayai selain daripada Al-Quran. Hadis-hadis ini juga banyak memberi panduan dan cara bagaimana Nabi Muhammad SAW berkomunikasi dalam berdakwah, dan hadis ini pula boleh dijadikan rujukan utama bagi umat Islam untuk menyampaikan mesej Islam. Prinsip komunikasi dakwah dalam hadis dilihat dari segi pendekatan dan penyampaian Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah kepada umatnya. Terdapat pelbagai prinsip yang boleh kita sebutkan di sini. Yang pertama adalah lemah lembut. Lemah lembut adalah sesuatu perilaku seseorang yang baik hati dan tidak berlaku kasar dalam berkomunikasi dengan orang lain, seperti mana yang disebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang bermaksud sesungguhnya Allah itu maha lembut dan Dia menyukai kelembutan di dalam segala urusan. Prinsip yang kedua adalah kefahaman seseorang. Kefahaman manusia di dunia ini tidak sama. Ada yang dapat memahami apa yang disampaikan dan ada juga susah untuk memahaminya, lalu boleh menjadikan ia salah faham. Seperti mana riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, bicaralah kepada orang lain sesuai dengan apa yang mereka fahami. Apakah engkau ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Prinsip yang ketiga adalah memudahkan pengajaran. Apa yang perlu pendakwah mendalami prinsip komunikasi dakwah adalah memudahkan pengajaran tanpa mempersulitkan apa yang disampaikan. Dan lagi apa yang disampaikan itu adalah mesej Islam. Seperti mana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang bermaksud, berikanlah kemudahan kepada manusia, yakni dalam urusan agama, dan janganlah kamu menyusahkan mereka, dan berilah mereka berita gembira, dan janganlah kamu membuat mereka lari. Seterusnya, peranan pendakwah. Yang pertama, pendakwah ini perlu berinteraksi dengan lemah lembut supaya ketika mereka berkomunikasi itu para madu'u dapat menerima apa yang mereka sampaikan itu dengan mudah. Yang kedua, menyampaikan mesej dakwah mengikut tahap kemampuan individu yang didakwahkan itu. Mesej dakwah itu tidak perlu disampaikan dengan fahaman yang sukar dan susah untuk difahami oleh para madu'u. Yang ketiga, peranan yang ketiga adalah para pendakwah perlu menggunakan pendekatan yang memudahkan pengajaran atau mesej yang disampaikan. Berkomunikasi dengan baik dan jujur merupakan tanggungjawab yang besar kepada pendakwah, yang mana peranan ini semua perlu ada dalam diri pendakwah ketika ingin menyampaikan mesej Islam. Kesan dan keberkesanan komunikasi dakwah kepada madu'u, yang mana setiap perbuatan atau dakwah Nabi ni mesti ada kesan yang daripada orang yang telah didakwahkan itu. Yang pertama adalah menyentuh hati seseorang. Berkomunikasi dengan lemah lembut dapat membuatkan hati atau diri seseorang itu mudah menerima mesej apa yang kita sampaikan dan mudah untuk mengamalkannya. Yang kedua adalah perubahan akhlak. Berkomunikasi dengan penuh hikmah dan jujur juga dapat merubah seseorang dari segi akhlak, ibadah dan akidah mereka ke arah yang lebih baik lagi. Kesan yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan. Kepercayaan seseorang ini juga merupakan kesan yang sangat besar dalam komunikasi dakwah kepada seseorang. Ia dapat melahirkan rasa percaya dalam hati dan diri pendengar terhadap mesej yang disampaikan oleh pendakwah, dan ia mudah untuk para madu'u menerima kerana percaya dengan kata-kata yang
disampaikan oleh pendakwah itu. Kesimpulan bagi pembentangan kami dalam video ini, dapat kita lihat bahawa komunikasi ini sebenarnya adalah satu kunci utama dalam dakwah itu sendiri. Al-Quran dan hadis telah menetapkan asas yang kukuh untuk menyampaikan mesej Islam dengan penuh hikmah dan kasih sayang, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, bahawa baginda ini berdakwah dengan cara yang lemah lembut, sabar dan penuh kasih sayang. Dan itulah yang perlu kita contohi. Dalam dunia moden kita pada hari ini yang penuh dengan cabaran ini, kita sebagai seorang pendakwah, kita haruslah memantapkan lagi ilmu Islam, dan dalam masa yang sama kita menambah lagi, kita cari memantapkan lagi kemahiran komunikasi kita, supaya mesej dakwah yang kita ingin sampaikan ini dapat memberi kesan yang positif kepada masyarakat, serta mampu untuk membentuk peribadi Muslim yang anggun. Jadi sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.